Hai bos. Jana. Rumah. Ya. Tengok rumah. Jom masuk bos. Okey. Sila masuk. Okey, rumah ini ada 3 lelau blok A. 2 bilik 600 square feet lebih kurang. Tapi sebelum tengok rumah ini, boleh tahu bos gaji berapa? Gaji tak penting. Tak penting. Tak okey lah. Harga ini 220. So boleh kurang, boleh adjust lagi. Bajet memang tak ada masalah. Okey, sila masuk bos. So rumah ini okey lah. Siap semua, ada mozaik, 2 bilik lagi. Ni orang tamu macam kosong ah. Kosong ah. Ni- Tak apa, you kalau nak kita boleh bantu you beli lah. I rasa sini boleh letak satu sofa besar. Sofa. Lepas tu satu TV 60 inci dekat sini. Oh, boleh lah, boleh letak ah. Boleh kan? Sam, I takut barang banyak sangat. Ya. You ambil phone, ingat lah. Oh, okey bos. you tulis. Banyak lah, ini dia besar ni. You tulis dekat corner. Okey. Sofa, Sofa lah. TV 60 inci. TV 60 inci. Okey. Ingat lah. Okey, ingat lah. Okey. Ni aircon pun rasa sudah lama. Mau tukar ah. Tukar juga. Tukar sikit. So, kira 3 biji aircon lah. Boleh. Semua sudah lama punya. Semua lama lah. Ini rumah second hand. Okey. So, okey. Lepas tu, so rumah ini terus on lah. Kita tengok rumah. Gaji tak ada masalah lah mesti ini. No problem. Bajet eh? Bajet bukan masalah. Oh. Okey, rumah ini baik apa tahu? Dia ada depan dengan belakang. So, kalau you masak dia boleh tutup apa. Yalah, ini owner punya, kalau you mau boleh tukar. Boleh tukar? Ya. Tukar besar sikit sebab Tukar juga. macam kecil sangat. Peti ais. Ni view cantik. Mesti elok gila. Oh, bagus kan? Satu tandas. Satu tadas lah. Tapi So- rasa water heater pun kena tukar yang baru lah. Water heater pun tukar baru. Tukar yang- tukar yang- Yo, bagus ya bos ni. Tukar baru semua lah. Tukar baru. Water heater, okey. Panasonic mana? Panasonic. Panasonic ah. Baik. Ada apa lagi mau bos? Kita tengok bilik lah. Bilik ah. Katil kena baru lah. Katil kena baru. Dua baru. I rasa katil kena baru lah. Tilam pun, tilam jenama apa pun tak tahu lah. Boleh tahu bos. Bajet berapa? Bajet bukan masalah. Ui, tilam tukar dua. So, I kira tengok sama. Ada ingat lah. Ya. You So, kira dulu. Kira dulu. Agak-agak Bos apa? lapar. Mau makan jom. Saya ajak you pergi makan. Boleh. No problem. Malam ni kita pilih lek. You rasa berapa tu? Okey, jumlah total ah. Barang sofa. Tapi meja makan bos tak nak beli sekali ah. Meja makan you rasa okey lah? Kena tukar ah. Tukar. Ambil berapa? Satu besar lah. Besar lah. Kena kerusi ah. Pasal you beli rumah dengan beli barang-barang banyak dengan Sam, saya panggil orang kasih you cat free je lah. Boleh juga. Yang esok pagi makan breakfast total berapa? Total RM48,690 buat jadi RM48,000 sajalah pasal bos support saya. 48,000 lah. So, tapi rumah you bayar cash ke apa? Rumah you nak beli cash ke atau macam mana? Tengok lah, cash boleh. Cash boleh. Cash boleh. So jumlah sekali dengan barang dah. Okey, boleh. Jun. So dah. You yang besar sediakan. ni. So you sediakan cash, esok pagi. Ejen rumah, enjoy rumah. I tengok rumah, I tolong advice mah. Saya jual barang punya. You jual amari semua barang yang you jual ya? Saya jual punya. Oh, tak nak lah bos. Ejen rumah nak jual rumah ini saja. You tadi sudah ingat kan? Betul. Sudah tulis kan? Betul. Itu order lah. So esok pagi you hantar kasih I ke? Esok pagi I hantar kasih kau. Tak nak lah bos. RM48,000 Okay, you sediakan cash lah. Oi bos. You sediakan cash. Cepat.